Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di MHI, dan pastinya sekarang ni kita nak bawakan perkongsian berkenaan dengan Anugerah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MSOSH 2025. Harapnya saya tak salah sebut. Okey, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Wira Ahmad Fakhrul Anwar Ismail, Presiden MSOSH. Betul ke saya sebut? Betul, tepat sekali. Bijak. Baik. Kita nak bercerita tentang Anugerah MSOSH yang saya difahamkan memang dilaksanakan setiap tahun. Betul. Dan mungkin Datuk Wira sendiri boleh kongsikan tentang anugerah ini dan apa signifikannya kepada industri di Malaysia ini. Okey, baik. Terima kasihlah jemputan kita pada hari ini. Sebenarnya MSOSH ni dia sebuah persatuan yang menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okay. So prinsip kita ialah rakan-rakan kita, pekerja-pekerja ini datang kerja dalam keadaan yang selamat dan balik kerja juga dalam keadaan selamat lah. Kalau datang 10 jari, maka balik pun 10 jari lah. So that is kita punya konsep lah yang kita perjuangkan. Jadi sepanjang tahun kita ada pelbagai program yang kita buat. So industri-industri ada buat pelbagai usaha untuk memastikan pekerja-pekerja dia berada dalam keadaan selamat. Jadi apakah sebenarnya anugerah yang kita nak beri kepada mereka yang berusaha untuk memastikan pekerja-pekerja ini selamat. Jadi inilah dia sebenarnya anugerah keselamatan dan kesihatan yang kita laksanakan. Dan tahun ini sebenarnya adalah tahun yang ke-43 kita laksanakan program ini. Jadi kebiasaannya every year memang kita buat dan kita akan invite menteri-menteri yang berkaitan untuk memberikan pengiktirafan kepada kita dan kita akan sampaikan pengiktirafan itu kepada pemain-pemain industri. Itu sebenarnya kita punya konsep lah, menghargai usaha yang dijalankan oleh pihak industri. Yang sebenarnya memang melakukan amalan terbaiklah dalam segi keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan. Betul. Okey, kami juga difahamkan bahawa tahun ini penyertaannya amat memberangsangkan. Tapi kita nak tahu jugalah kan, bila tadi Datuk sebut tentang ianya adalah satu anugerah yang diadakan saban tahun, pasti akan ada perbezaan dan juga keistimewaannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Dia anugerah ini dia lebih kepada simbol untuk memberikan penghargaan, untuk memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berusaha lah. Jadi apa istimewanya kita, macam terbuatkan tadi, hampir 300 syarikat tahun ini yang menyertai kita punya award. Apa istimewanya? Yang pertama yang kita boleh sebutkan dekat sini ialah the process of pengiktirafan itu memakan masa 1 tahun. Dia bukan hari ini kita buat esok dapat, tidak begitu. So the process itu bermula daripada awal tahun yang mana kita akan menghebahkan kepada industri untuk menyertai award kita dan kemudiannya mereka akan memohonlah dan kita akan menghantar auditor-auditor yang terlatih yang kita panggil sebagai orang yang kompeten untuk melawat industri sendiri, tengok sendiri apa yang dia laksanakan. So it's not on paper. On paper pun kita tengok, but on physical juga kita tengok. Jadi itu adalah antara proses yang kita buat yang diyakini oleh pihak industri dan penuh dengan integriti. Jadi the special of kita punya award ni adalah sistem yang kita sediakan itu untuk memberikan pengiktirafan. Dan kalau kita lihat sebenarnya pengiktirafan ini juga diiktiraf oleh hampir semua industri di luar. So ada antara klien kita yang nak dapat job ni kena ada award daripada MSOSH. Kerana kita diyakini tahap credibility kita punya award lah. So that is the special of kita punya award lah. Baik, faham. Okey, bagaimana mungkin pandangan daripada MSOSH sendiri kan melihatkan kepada peranan masyarakat tentang pengamalan budaya keselamatan ini di luar tempat kerja? Kita dah biasa sebenarnya bila kita cerita tentang keselamatan dan kesihatan ni tempat kerja. Balik rumah tak selamat. Bukanlah tak selamat, tetapi maknanya pelaksanaan itu tidak seperti di tempat kerja. Jadi itu yang kita selalu tekankan. Kita yakin dan kita percaya bahawa keselamatan di tempat kerja segala-galanya bermula di rumah. Bagaimana didikan diberikan kepada anak-anak kita, bagaimana didikan diberikan kepada keluarga kita, memastikan diri berada dalam keadaan selamat, begitulah juga nanti apabila dia ada tempat kerja, mereka akan menjaga keselamatan. Jadi itu adalah antara peranan yang dimainkan oleh MSOSH sebenarnya untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat dan kita melangkaui apa yang kita panggil beyond boundaries. Kalau dulu berbicara tentang keselamatan dan kesihatan, kita banyak pergi ke construction dan juga kilang. Tetapi sekarang tidak lagi. Kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universiti,
Kerana pada akhirnya nanti pandangan kita, keselamatan dan kesihatan ini menjadi sebahagian daripada budaya yang diamalkan oleh rakyat Malaysia, yang diamalkan oleh semua pihak. Jadi itu kepercayaan kita bahawa kalau nak semua orang bekerja dalam keadaan selamat, setiap hari, setiap masa, kita perlu juga menjalankan semua benda dalam keadaan selamat. Setuju sangat. Bukan sahaja di tempat kerja, tapi juga di luar tempat kerja, iaitu di rumah sendiri, kan? Okey, secara ringkasnya, Datuk, mungkin boleh kongsikan harapan dan juga mungkin perancangan yang ingin dicapai oleh MSOS sendiri. Harapan sebenarnya setinggi gunung. Tak salah, harapan setinggi gunung. Tak salah. Harapan kita, macam saya sebutkan tadi, harapan utama kita adalah bagaimana kita dapat mencipta satu masyarakat yang sentiasa berhati-hati, sentiasa menjalankan kerja dalam keadaan selamat. So, untuk mencipta satu budaya baru ini, dia bukan satu perkara yang mudah. Kita memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak. Mungkin yang pertama yang kita boleh tengok adalah daripada pihak kerajaan sendiri. Jadi kita selalu berbincang dengan kementerian, kita selalu berbincang dengan menteri-menteri untuk bagaimana kita menyebarkan isu-isu yang melibatkan KKP ini supaya semua masyarakat sampai. Dan kita juga perlu bertindak di bawah daripada kita katakan pemerintahan kita sendirilah. Bagaimana kita dapat menyebarkan isu-isu KKP ini di sekolah, di pusat pendidikan, kehidupan harian kita. Jadi harapan kita sebenarnya adalah untuk mendapatkan kerjasama daripada semua pihak, kerajaan, agensi-agensi, pihak swasta, pihak industri dan sebagainya, supaya kita dapat bersama-sama berkolaborasi, mencipta satu budaya baru di Malaysia, insyaAllah. Dan juga, Datuk, capai matlamat Zero Harm. Zero Harm, Zero Accident, Vision Zero. Itu yang kita perjuangkan. Okey, baik. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Datuk Wira Ahmad Fakrul Anwar Ismail, Presiden MSOS, berkongsi dengan kita tentang anugerah ini, dan kita nantikan siapa yang sebenarnya diberi pengiktirafan daripada 300 penyertaan, ya. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Kita nak berehat seketika, kembali nanti bersama dengan rakan tugas saya, Nas, untuk kita bawakan perkongsian yang seterusnya. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.